Hai semua, pernah tak anda terfikir siapakah wira sebenar yang menjaga khazanah alam kita? Hari ini kita akan bincangkan satu topik yang sangat penting untuk masa depan Malaysia. Kenapa kita memerlukan ribuan lagi pengawal hidupan liar atau ranger untuk menyelamatkan hutan dan spesies terancam yang kita sayangi? Topik ini kritikal, jadi pastikan anda tonton sampai habis. Bayangkan betapa luasnya hutan di semenanjung Malaysia. Menurut Program Pemuliharaan Hidupan Liar Malaysia atau WCS, kita memerlukan sekurang-kurangnya 5,000 pengawal untuk meronda kawasan seluas ini bagi membanteras pemburuan haram. Ya, 5,000. Kenapa jumlah ini begitu besar? Kerana ancaman yang kita hadapi juga sangat besar. Dalam dekad kebelakangan ini, aktiviti pemburuan haram telah meningkat secara mendadak. Ribuan jerat dan sangkar haram telah dikesan di hutan kita, menanti untuk memerangkap hidupan liar tanpa belas kasihan. Kesan daripada jenayah ini sangat dahsyat. Ambil contoh ikon negara kita, Harimau Malaya. Dianggarkan kini hanya tinggal kurang daripada 150 ekor sahaja di alam liar. Salah satu sebab utama penurunan ini ialah kehilangan sumber makanan mereka. Apabila pemburu haram menangkap mangsa besar seperti rusa dan babi hutan, harimau kita kelaparan dan tidak dapat membiak. Rantaian makanan terputus dan keseimbangan ekosistem kita tergugat. Tanpa mangsa yang mencukupi, populasi harimau tidak akan mampu bertahan untuk generasi akan datang. Ini bukan lagi satu andaian, tetapi satu realiti yang menakutkan. Syukurlah, kerajaan kita tidak berdiam diri. Pelbagai usaha telah dilancarkan untuk menangani krisis ini. Selain itu, kita juga mula menggunakan teknologi moden untuk membantu mereka. Kamera perangkap yang dilengkapi kecerdasan buatan dipasang di lokasi-lokasi strategik untuk mengesan pergerakan penceroboh. Sistem pengesanan canggih di lapangan terbang dan pelabuhan pula digunakan untuk memintas rangkaian penyeludupan hidupan liar antara bangsa yang licik. Gabungan tenaga manusia dan teknologi ini memberikan sedikit harapan baru dalam perjuangan kita. Tapi, adakah semua ini sudah mencukupi? Jawapannya, tidak. Inilah masalah sebenar yang perlu kita hadapi bersama. Walaupun dengan semua usaha ini, jumlah pengawal dan sumber kewangan yang diperuntukkan masih jauh dari apa yang sebenarnya diperlukan. Jurang antara bilangan ranger yang kita ada sekarang dengan angka 5,000 yang disarankan masih terlalu besar. Jika kita gagal meningkatkan bilangan anggota penguat kuasa dan memberikan mereka sokongan yang secukupnya, kita berisiko kehilangan segala-galanya. Hutan kita akan menjadi sunyi sepi dan spesies ikonik seperti Harimau Malaya mungkin akan pupus buat selama-lamanya. Jadi, apa yang boleh kita lakukan sebagai rakyat biasa? Pertama, kita boleh menyokong organisasi-organisasi pemuliharaan tempatan yang bekerja tanpa henti di lapangan. Sumbangan anda, tidak kira kecil atau besar, boleh membantu membiayai operasi mereka. Kedua, sebarkan kesedaran. Gunakan suara anda di media sosial untuk memberitahu rakan-rakan dan keluarga bahawa pemburuan haram bukan sahaja satu perbuatan yang tidak beretika, tetapi ia juga satu jenayah yang mengancam kestabilan ekosistem kita semua. Ajar generasi muda untuk mencintai dan menghargai alam semula jadi. Ingat, jika hutan kita rosak, bukan sahaja haiwan yang rugi, tetapi kita semua akan merasai akibatnya. Jika anda rasa video ini bermanfaat dan membuka mata, jangan lupa tekan butang like, share video ini kepada semua orang. Dan yang paling penting, subscribe ke saluran Kawan Naim untuk lebih banyak lagi kandungan menarik tentang alam semula jadi Malaysia. Marilah kita bekerjasama untuk memastikan hutan kita terus bergema dengan ngauman harimau dan kicauan burung, bukan sunyi sepi tanpa hidupan. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi dalam video seterusnya.